Wartawan Zulhelmi Zainal bocorkan seorang lagi warisan baru bakal sertai Harimau Malaya 2026. Skuad Harimau Malaya dilaporkan bakal menerima seorang pemain warisan baharu yang dilabel lebih padu daripada sebelum ini. Maklumat tersebut didedahkan secara eksklusif oleh wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam dalam satu temu bual bersama Nadi Arena. Meskipun begitu, identiti pemain warisan baharu itu tidak didedahkan. Zulhelmi memaklumkan pemain warisan baharu ini berkemungkinan dari England. Saya difahamkan ada seorang lagi pemain berdarah campuran akan memperkuatkan pasukan negara. Ini eksklusif saya bawakan. Ini bukan daripada Brazil dan juga Argentina. Ini adalah darah warisan kita. Saya boleh katakan pemain itu berasal daripada England, ujar beliau. Jika benar, maka hikmat pemain warisan baru ini dijangka akan ditagih jurulatih Harimau Malaya Peter Klamovski bagi menghadapi saingan ASEAN Hyundai Cup 2026 bersama trio 3 naturalisasi baru.